2, 3. Hampir terlepas flight. Baik, alhamdulillah. Baik, boleh masuk. Tu lah, kita hampir terlepas flight Gila. Penat sebelah lagi. Apa yang anda lakukan itu? Lapar ya? Saya pun lapar. Dia nak makan apa? Jumbo wombo. Tak payah akan makan dalam malam. Dia pelik-pelik masuk dalam blogger. Dah mana? Apa ni? Hah? Hai guys, so kita orang dah sampai dekat Krabi. Bye bye. Yeah, boleh. Thank you. Demo boleh kecek Kelantan. Orang Patani. Orang Patani tapi kau orang Johor. Boleh nak kecek Kelantan. Okey, selamat jalan. Okey, beres. Terima kasih. Hai guys, so kita orang dah sampai kat Krabi. Sekarang ni kita nak bergerak ke Aonang. This is our first trip after married. So let's go. Cantik dulu kan. Kita menaiki shuttle bus yang disediakan. Tara. Ni punya tiket. Okey. Kita nak bergerak sekarang. Menunggu semua passenger masuk. Shuttle bus kat sini menarikลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงนกกินโครงโอลงมาเกาะโครงนกเอี้ยงอ้อยอี Ha? Ni ada motorbike. Jom, bawa. Duduk kat bawah je. Okay geng, kita dah sampai dekat hotel. Sekarang kita nak check in. Check in dulu, lepas tu baru cek makan. Lapar gila. Berarti tadi tak makan, makanan fly je. Pakai dia betul. Pakai nama saya tapi duit kat awak. Saya pakai nama saya juga. Pakai nama kita, duit kat dia. Ha? Oh. Ada swimming pool ni. Okay lah. Sementara tunggu dia check in kan. Marilah kita pergi cari pot berasap dulu. 506. Hai. Really tak ada. 506, 503, 504, 505. 506, 507 mana? Lol, kita orang punya bilik hilang. Kat luar tadi. Ha? Kat luar ni. Weh. Bagi tetangga lah. Assalamualaikum. Wow. Wow. Tengok tu. Saya tengok YouTube. Cakap apa ni? Tak faham. Okey kan, sekarang ni dah pukul 4 petang. Sekarang ni kita orang nak mencari makan. And kita baru je keluar hotel. Kita ada dalam 23 minit perjalanan. Bukan, berapa minit? Kita ada, kita ada 14 minit perjalanan. Benda dalam 900 meter je. So kita nak menuju pantai. Terus pun dah lapar. Daripada tadi makan apa? Daripada tadi turun flight tadi, kita orang belum makan lagi. So sekarang baru nak makan. Okay, let's go.
Lain GTA ada. Are you okay? Okay. So area ni dah dipenuhi dengan tuk-tuk. Kita nak cari rezeki halal food. Bila kita dah jumpa rezeki halal food tu, kita nak melantak dulu. Lepas tu baru kita nak pergi Aonang Beach. Sambil-sambil tu kita nak cari trip untuk esok. Trip untuk esok. Nak booking. Sebab kita tak booking siap-siap. Kita DIY. Macam tu. Apa ni, balai polis ke? Location. You arrive. Oh, arrive. Ni lah Jom. rezeki. So kita makan kat sini. Rezeki halal food. Dapat dosa. Bodoh lah. Sit lagi kan weekend. Perut sudah kenyang. So kita orang sekarang nak ke, Oh, this one night market place Krabi. kita orang nak ke pantai. Cari pantai. Betul. Pemandangan kat depan tu sebenarnya cantik gila. Nak tengok tak? Oh my goodness. Everybody, whoa, oh, whoa, oh. So kita dah sampai night market guys. Aonang Landmark Night Market. So kita duduk dekat sini sekejap dalam sampai malam, sampai maghrib. Okey, bayar. Wow. Ha? Cute kan? Jom gambar tu. Ada satu pemandangan cantik je kat depan ni.